Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi wa maulaya Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam kita telah membicarakan tentang at-tadhkir wa at-ta'nis. Dan semasa perbahasan at-ta'nis, Al-Syekh membawa 3 tanda bagi at-ta'nis, 3 tanda bagi al-mu'annas. Yang pertama ialah surat 269 tu, ta'ut ta'nis al-marbutah. Satu kalimah tu dari mu'annas disebabkan ada ta' at-ta'nis al-marbutah, seperti Aisyah, Abidah, Alimah, Mahmudah, Syakirah, Fadilah. Yang kedua, dia akan jadi mu'annas dengan tanda alifut ta'nis al-maqsurah. Laila, Lubna, Najwa, Muna, Maha, Salma. Itu kita dah bincang. Yang ketiga ialah alifut ta'nis al-mamdudah. Itu yang kita nak rincikan hari ini. Jadi buka muka surat 275. Al-alamatu thalithah alifut ta'nisil mamdudah. Tanda yang ketiga ialah alif ta'nis al-mamdudah. Taqaddama anna al-mamduda huwa ismun mu'rabun akhiruhu hamzatun qablaha alifun zaidah. Telah lalu dibicarakan al-ismul mamdud ialah isim yang mu'rab, bukan mabni, akhirnya hamzah. Sebelum hamzah tu ada alif yang zaidah. Syarat alif tu mesti zaidah, tambahan. Kalau alif tu bukan zaidah, maka isim itu kalau alif tu bukan alif zaidah, dia bukan isim mamdud lah. Bukan isim mamdud. Seperti mana akan dibicarakan nanti. Jadi nahu sahara, syayma, sama, bina, ila ghairi dhalika. Sahara padang pasir, syayma nama orang, sama langit, bina binaan. Jadi semua ni apa? Al-ismul mamdud. Maksudnya mu'annas lah. Pembicaraan kita tentang mu'annas. Jadi semua ni mu'annas sebab ada alifut ta'nis al-mamdudah. Apa alifut ta'nis al-mamdudah? Yang belakang tu. Sahra belakang tu. Itu dipanggil alifut ta'nis al-mamdudah. Mamdudah sebab panjang. Kalau sebenarnya maqsurah sebab pendek. Kasla, berhenti. Sara'a, Laila, Najwa. Kat sini mamdudah sebab mat. Dibaca panjang. Dan bunyinya panjang lah. Okay. Anwa'u hamzatil mamdud. Jenis jadi hamzah al-mamdud ni. Pertama, asliyatun. Ya ma kanatil hamzatu fihi min asli binyatil kalimah. Dia adalah hamzah padanya daripada asal binaan kalimah. Maka hamzah tu hamzah asal lah. Nahu qurra, wadda. Qurra ni apa? Pembaca Al-Quran ataupun an-nasikul muta'abbid. Wadda, orang yang mukanya suci bersih. Kan? Nah. Jadi hamzah kat sini ialah hamzah asliyah. Sebab dia tu daripada asal kalimah. Wal hamzatu asliyatun. Li'annaka taqul qara'a yaqra'u. Qira'atan qari'un muqri'un. Jadi ada hamzah dah kan? Daripada awal tu. Jadi bila jadi qurra', hamzah tu daripada asal ada tu lah. Bukan ditambah. Bukan diubah daripada apa-apa. Tak?
Wahakadha. Tengok nombor 11 di bawah. Amma idza kana qabla akhirih alifun ghairu zaidatin falaysa bismi mamdud. Adapun kalau sebelum akhirnya ada alif, tapi alif tu bukan zaidah, maka isim tu bukan isim mamdud. Nahu adda. Adda penyakit kan. Likul lida'in dawa. Penyakit al-ma'ai. Fahadhil alifu, alif yang ada sebelum hamzah tu, laisat zaidatan. Wa innama hiya munqalibatun ataupun munqalabah. Wal aslu daw'un mau'un. Kemudian diubah jadi da'un ma'un. Tahu mana asalnya ialah waw. Daw'un mau'un bidalil jam'i ala adwa'in wa amwa'in. Dengan dalil jamak. Bila jamak, keluar balik huruf asal itu. Jadi jamak ni antara cara untuk kita tahu asal kalimah lah. Boleh? Jadi ada al-ma' itu bukan alismul mamdud. Faham? Sebab hamzah yang ada bukan hamzah zaidah. Malah hamzah yang munqalibah atau munqalabah. Daripada waw jadi alif. Da'un mau'un jadi ma'un. Ba mubdalah. Masa tak lama dah ni. Awak pergi bulan 9. Jangan habis 2 kitab ni. Tapi mulanya biar ada sekitab lagi. Cari kita halus-halus. Ambil berkat. Kita Allah semelawak safar. Ba' mubdalatun. Imma antakuna mabdulatan min wawin. Yang kedua, hamzah tu diubah. Mana asalnya bukan hamzah, kemudian jadi hamzah. Dan ianya pula ada 2. Pertama, diubah daripada waw. Nahu sama'in. Kisa'in. Ataupun kita baca sama'un, kisa'un. Kisa' ni penutup. Wa asluhuma sama'un, kisa'un. Li'annahuma min sama yasmu. Bila sama yasmu, ada waw kan? Maka sama'un lah bunyinya. Kasa yaksu, memakaikan. Tak, maka kisa'un. Kemudian diubah jadi hamzah. Sama'un, kisa'un. Wahakadha. Awak akan ulang balik belajar ni di jamiah insyaAllah. Wa imma an takuna mubdalatan min ya. Kadang-kala diubah daripada ya. Nahu bina'in min sya'in. Wa asluhuma bina'yun min sya'yun. Li'annahuma min bana yabni. Jadi belakang tu ya. Maka bina'yun. Masya yamshi min sya'yun. Wahakadha. Tapi diubah jadi hamzah. Okey, boleh? Ini kesimpulan dia. Tak habis lagi kesimpulan, baca dulu. Jim, mazidatun li ta'nis. Ada juga hamzah tu ditambah sekadar untuk ta'niskan kalimah. Nahwu betul kan tu, bukan nah. Atau ada tu, tak sengkang tu buang. Nahwu. Khadra, hijau. Hamra, syayma, hasna. Li'anha minnal khudrah wal humrah wasyiyam wal husni wahakadha. Boleh? Jadi kat sini hamzah tu ditambah untuk ta'nis. Kesimpulannya, hamzah yang ada pada alismul mamdud sama ada hamzah tu asal kalimah. Min binyatil kalimah. Qurra. Wadda. Ataupun diubah. Diubah pula ada 2. Sama ada diubah daripada wa ataupun ya. Sama'un jadi sama'un. Bina'yun jadi bina'un. Ataupun ditambah li ta'nis. Seperti khadra. Maknanya asal tu khudrah. Ada hamzah. Tak ada. Jadi ditambah lah. Itu maksud dia. Auzanu ma kana makhtuman bi alifit ta'anis al-mamnudah. Kemudian Syekh bincang wazan-wazan sesuatu yang adalah dia ditutup dengan alifit ta'anis al-mamdudah. Banyak wazan, ada nak 17 bawa sini.
Ni sekadar baca lah. Kalau ingat-ingat. Kalau tak ingat kan, lupa buka kitab balik. Alif ta'anisil mamdudati alamatun min alamati ta'anis. Walha awzanun kasirah minha. Ada banyak wazan. Ni antaranya. Maksudnya ada banyak ya. Selain daripada ni. Pertama, fa'la. Bifathil fa' wa sukunil ain. Nahu sahra. Hamra. Khadra. Mu'annathu. Ahmar wa akhdar. Hasna ila ghairi dhalika. Itu wazan pertama. Fa'la. Seperti sahara. Hamra. Yang kedua, 3 dan 4. Af'ila. Af'ala. أفعل بفتح الهمزة مع كسر العين أو فتحها فتح العين أو ضمها ضم العين هكذا maksudnya هكذا bacanya gini أفعل 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 ada belakang tu apa ini wazan lah wazan yang alif ta'anis al-mamdudah wazan isim bagi alif ta'anis al-mamdudah pertama fa'ala kedua af'ila af'ala af'ula nahu arbi'a bisalasatil awjuh boleh baca 3 arbi'a arbu'a arba'a betul belaka sebelum tahu kalau kita baca arba'a salah lepas tahu betul lah sebab kita baca dengan ilmu ai bikasril ba' au fatihah au dhammiyah kemudian yang kelima pula fa'lala atau wazan fa'lala bi fathil fa wal lam wa sukunil ain nahu aqraba ini nama tempat kat mana sebelah Sungai Lempung ismun li makan atau ismun li unthal aqrab ataupun nama bagi apa nama bagi aqrab kalau jengking betina aqraba fa'lala yang penting belakang tu ada alif ta'anis al-mamdudah. Yallah. Yang keenam fi'ala bikasril fa wa fathil ain nahu qisasa ismun lil qisas nama bagi qisas. Qisasa jadi al-qisas betul al-qisasa betul. Yang ketujuh fu'lula bi dhammil fa wala ma'a sukunil ain nahu qurfusa ni satu jenis duduk yang mana baginda Rasul pernah duduk seperti itu macam mana gini dalam Syama'il ada cerita sekali tu Nabi duduk dalam masjid gini pandang ke bawah sambil berfikir merenung sampai ada orang tengok dia rasa gentar rasa gementar tengok Nabi kalau orang tengok kita dia gelak kelakar je. Tapi tengok Nabi ni lain sikit lah. Qurfusa, duduk qurfusa. Boleh? Jadi duduk tu duduk yang sunnah. Qurfusa. Nama jenis duduk. Nombor 8, fa'ula mislu ashura. Aminhu hadithu Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama yawma Arafah ghufira lahu sanatun amamahu wa sanatun khalfah. Barang siapa yang puasa hari Arafah diampunkan baginya dosa kecil setahun yang akan datang setahun yang lepas. Dosa besar tidak diampunkan malah berhajat kepada taubatun nasuh. Wa man shama Ashura ghufira lahu sanah. Barang siapa yang puasa Ashura fa'ula diampunkan baginya dosa setahun. Okey, terus. Hadis riwayat Imam At-Tabarani dengan sanad hasan. Nombor 9. Fa'ila nahu qashi'a ghaiba nafiqa apa semua ni asma'un li hujuril yarbu' nama bagi lubang al yarbu' tahu yarbu' buka Google tengok al yarbu' dia macam tikus tapi besar sikit daripada tikus. Dan kaki dia, tangan dia, bahagian depan tu, lebih pendek daripada kaki. Yerbuk boleh makan. Dalam mazhab ceritanya boleh makan yerbuk. Tikus tak boleh. Kena cari ya, yerbuk. Masak panggang, singgang.
Tikus singgah. Qasi'a, ghaiba, nafiqa, fa'ilah. Nombor 10. Jangan guna perkataan ni. Fi'liya. Jumpa? Ada maksud apa? Habis orang itu. Fi'liya. Bikasril fa' wal lam ma'a sukunil ain nahwu kibriya. Mana kibriya kesombongan, kesombongan, al-kibr. Aminhu hadithu Abi Sa'id al-Khudri wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allah azza wa jalla hadis kursi al-'izzu izaruhu. Al-'izzu kemegahan ini ialah kain bawah itu izar bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu terjemahan literal lah. Wal kibriya'u rida'uhu, dan kibriya sombong macam sikit. Al-kibriya ni apa? Keagungan, keagungan itulah. Tak, itu rida kain selendang. Fama yunazi'uni azabtuhu. Barang siapa yang nak merampas dua sifat daripada aku akan azab dia. Maksudnya sifat ni sifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan maksud Allah Taala ada kain, ada peha, ada apa semua. Tak, bukan. Kena tutup, nak kena, kan. Ni hanya orang panggil apa, kiasan lah. Ya. Okey. Jadi sifat ni sifat Allah Subhanahu wa taala, kita tak boleh bersifat dengan sifat itu. 11. Maf'ula bi fathil mim wa sukunil fa wa dhammil ain. Maf'ula nahu masyukha. Ini nama bagi ismun li jama'ati minasyuyukh. Maf'ula masyukha, nama bagi satu jemaah. Kalau ada 10 orang syekh berjalan di satu tempat, kita boleh sebut hadhihi haula'i masyukha. 12. Fa'ala bi fathil fa wal ain nahu barasa, baraka. Apa makna barasa? Barasa ismul linnas, nama bagi manusia. Baraka ini ismul li mu'dhami syai' wa shiddatih. Mana syiddah? Baraka mana syiddah? Aminhu qawlu syairi la yunji minal ghamarati illa baraka'ul qitali awil firaru. Tidak menyelamatkan daripada kekusutan ataupun kekacauan illa baraka'ul qital, melainkan syiddatul qital, awil firaru, ataupun lagi. Allahu a'lam maksudnya apa. Boleh jadi peperangan tu apa, meletus dengan sangat dahsyat. Maka cara nak menyelamatkan diri apa? Sama ada kita berani sungguh pergi depan melawan sampailah mati habis musuh, ataupun lari. Wa yuqalu waqa'u fi baraka'il amr awil qital ay fi shiddatih. Lepas ni tukar syiddah, tukar dengan barakat. Mereka jatuh dalam syiddatil amr, mana dalam urusan yang perkara yang susah, yang sulit. Kemudian yang ke-13, fa'ila bi fathil fa' wa kasril ain nahu farisa, karisa, wa huma ismani li naw'aini minan namir. Ini nama bagi apa? An-namir, harimau. Nama bagi harimau. Farisa, karisa. Mungkin ada ciri-ciri khusus kot. Harimau jenis lagu ni farisa, jenis lagu ni karisa. 14, fa'ula bifathil fa wa dhammil ain nahu jalula. Ni baldatun bil Iraq, nama tempat di Iraq. 15, fa'ala bifathil fa wal ain nahu janafa qarama wa huma isman li makanain, nama bagi dua tempat. 16, fi'ala bikasril fa wa fathil ain wa nahu siyara ismun li thawbin mukhattat makhlutin bil harir. Nama bagi kain yang mukhattat ni apa?
garis-garis. Yang bergaris-garis dan bercampur dengan sutera. Mana kain tu, kain cotton, kain sutera bercampur. 17 fu'ala bidhammil fa' wa fathil ain wal lam lahu khuyala ismun lil kibr wal ikhtiyal. Sampai dah ke kitab? Sampai dah kitab baru. Alhamdulillah. ومنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. Barang siapa yang menjatuhkan, melabuhkan pakaiannya hal keadaan dia sombong, maka Allah Ta'ala tak tengok dia pada hari kiamat. فقال أبو بكر يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. Maka Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, izar aku ni, kain aku ni jatuh sampai ke tanah. Kecuali kalau aku ata'ahadahu, kalau aku berhati mulai angkat gitu tak kenalah. Tapi kalau aku biar gitu memang kena tanah. Faqala lahu Rasul alaihi salatu wasallam innaka lasta mimma yaf'aluhu khuyala. Nabi jawab, kamu bukan orang yang buat perkara itu secara sombong. Tak? Jadi yang tak boleh ialah kalau sombong. Tapi tak dinafikan. Sunnahnya ialah kita pakai pakaian yang hujung dia tu last itu dah separuh betih. Macam kumpulan-kumpulan tak boleh pakai. Sunnah. Kemudian tak ingatlah baca. Ada hukum harus, ada hukum makruh. Harus sampai ke tumit. Sampai ke buku lali. Harus. Bawah buku lali makruh. Kalau niat khuyala, niat untuk sombong, itu haram. Jadi tak ada dah. Orang tak pakai kerana sombong dah ni. Itu bagi lelaki lah. Orang perempuan tak ada masalah. Dia seret sikit. Kemudian masuk pula tajuk lain. Al-babul hadi wal-ashrud. Al-maqsur wal-manqus wal-mamdud. Isim al-maqsur, al-manqus wal-mamdud. Awalan al-maqsur. Nak bincang 3 jenis isim ni. Wasmun mu'rabun akhiru alifun lazimah. Al-maqsur ialah isim yang mu'rab. Bukan mabni lah. Akhirnya ialah alif lazimah. Alif yang lazimah. Nahu al-hawa, al-maula, al-huda, al-ghina. Itu lah. Itu dia panggil isim al-maqsur. ومنه قول أحد الصالحين كلما جنحت نفسي إلى الهوى تذكرت غضب المولى فيرجعني التذكر إلى الهدى. Setiap kali janahat nafsi, jiwaku, nafsuku terbang untuk melakukan maksiat, ilal hawa, untuk mentaati hawa nafsu, ya Rabb, tazakkartu ghadab al-maula, maka aku teringat atau aku mengingati. Tazakkara ni tak silap ustaz, yufidu taklif. Tazakkar tu aku apa? Recall. Aku ingat. Aku cuba mengingati kemarahan Tuhan, maka ketika fayarji'uni at-tadhakkuru. Apa? At-tadhakkur itu mengembalikan aku kepada al-huda. Maksudnya bila aku recall ataupun aku cuba ingat kemurkaan Tuhan, anda kata aku terus buat maksiat ni, jadi perkara tu menyebabkan aku patuh balik kepada kebenaran, kepada hidayah. Wa nahu, kita punya syahid kita al-hawa dan juga al-maula, al-huda. Wa nahu khairul ghina ghinan nafs, sebaik-baik kekayaan ialah kekayaan jiwa. Boleh. Kemudian bawah tu disebut yu'rabul ismul maqsuru bil harakatil muqaddarah ala akhirih raf'an wa nasban wa jarran dalam nahwu. Al-ismul maqsur kita i'rab kan dia dengan harakah muqaddarah. Dalam semua situasi raf'an, nasban wa jarran. Kemudian walaysa minal maqsuri al-af'alul makhtumatu bil alif. Jadi bila sebut al-maqsur ialah ismul mu'rab, terkeluar daripadanya selain daripada itu. Contohnya apa? Fa'il yang ditutup dengan alif, itu bukan isim maqsur sebab dia fa'il.
Nahu sa'a, ishtaka, mengadu, yakhsha, walal huruf al-makhtumatu bil alif. Huruf itu keluar, yang ditutup dengan alif, huruf yang ditutup dengan alif. Nahu ila, ala. Walal asma'ul mabniyatu, dan juga isim-isim yang mabni. Nahu hadha, isim mabni. Terkeluar daripada katanya mu'rab. Ma al-mausulah, ma, isim mausul ma dengan makna alladhi. Terkeluar juga walaupun ada alif belakang. Walad dhamairu, dhamir pun terkeluar. Sebab dhamir ni mabni. Nahu ana ila ghairi dhalika. Boleh? Jangan tukar lah. Benda ni nampak simple, tapi kalau tak ditambih, kadang-kadang kita tertukar. Kaifiyatu sawghil maqsur, cara membentuk isim maqsur. Yakunu al-maqsuru sama'iyan wa yakunu qiyasiyan. Isim maqsur ada dua. Pertama sama'i, yusma' min al-Arab. Didengar daripada Arab. Bila dengar daripada Arab, beres apa lah. Yang kedua qiyasi, diqiyaskan. ويشترط لقياسة المقصور أن يكون له نظائر على وزنه من الفعل الصحيح. Disyaratkan untuk qiyas maqsur, hendaklah bagi isim maqsur tu ada dua dia, ada umpama dia. Nazir ni makna mathil. Ala waznihi min al-fi'l as-sahih. Maknanya ada seumpamanya daripada fi'il yang sahih. Faham tak? Nanti Syekh akan bagi contoh. Haitsu yuqasul maqsuru min kulli ismin mu'tallil lam yakunu madhihi thulathiyya mu'tallal akhir bil ya. Wa dhalika ala tafsil at-tali. Kira-kira dikiaskan isim maqsur daripada setiap isim yang mu'tallil lam, lam yang huruf illah. Fa'il madhi dia 3 huruf yang itu 3 huruf yang akhirnya mu'tal bil ya. Wa dhalika ala tafsil at-tali. Tak apa nak faham. Itu lihat apa? Aneh sah. Tu tekan kipas. Buka pelak tu tekan kipas. Tak sama lah tu. Buat 3 apa? Mesin pula. Buat 1. Beres. Tengok nombor 1. Masdaru fa'ila. Masdaru fa'ila. Masdar bagi fa'il fa'ila. Nahu hawiya hawan. Hawiya makna apa? Berkehendak. Bernafsu ataupun berminat, suka. Amiya aman. Sariya saran. Sariya ni maknanya ghaniya. Awi ghatana, kaya lah. Syaqiya syaqan. Syaqiya ni apa? Celaka. Jawiya jawan. Mana ahabba. Suka ataupun sedih. Jadi dia ada, jadi ini masdar bagi fa'ilah. Mana hawiyah. Lepas tu masdar dia hawan. Hawan tu yang al-ismu al-maqsur. Amiyah. Atau wazan fa'ilah. Masdar dia aman. Sariya, saran, wahakadha. Dan dia ada nazir dia. Syarat dia mesti ada nazir. Wa nadhairuha minas sahih. Mesti ada nazair, umpama dia. Daripada fa'il yang sahih. Fariha farahan. Jadi hawiyah hawan. Batira bataran. Amiyah aman. Ila akhirih. Itu syaratnya. Syaratnya mesti ada nazair. Ada naziruhu minas sahih. Kalau tak boleh buat. Tak boleh nak qiyah. Nak qiyah lah ke mana. Tak ada tempat qiyah. Faham tak? Kita nak qiyah. Contoh. Apa? Whisky itu haram.
sebab mabuk. Jadi nak qiyas mesti ada tempat qiyas dia. Arak, mabuk juga. Kau boleh letak hukum yang sama pada whisky. Jadi sama sini pun. Nak qiyas mesti ada tempat qiyas dia. Nombor 2, fa'ila jam'u fi'lah. Fi'al jam'u fi'lah. Nahu firyah. Firan. Firan tu yang al-ismu al-maqsur. Jadi fi'al jamak kepada fi'lah. Miryah. Apa miryah? Syakkun. Jadi fi'lah jamaknya fi'al, iaitu miran. Hilyah. Apa hilyah? Perhiasan. Jamaknya hilan. Rashwah. Jamaknya rishan. Okay. Wa nadha'irha, ada nadha'ir dia. Kira baik. Minas sahih ni'mah, ni'am. Hikmah, hikam. Fikrah, fikar ila akhirih. Boleh? Yang pertama ialah masdar fa'ila. Hawiyah, hawan. Kemudian fi'al jama' fi'lah. Miryah, miran. Rishwah, rishan. Yang ketiga fu'al. Jam'u fu'lah. Fu'al jam'u fu'lah. Nahu dumyah, duman. Qudwah, qudan. Ruqyah, ruqan. Quwwah, quwan. Uswah, usan. Tapi kalau ada alif lam tak baca gitu, baca al-quwa, ar-ruqa. Tak ada alif lam, kita baca dengan tanwin tu. Nah. Wa nadha'iruha min as-sahih ghurfah, ghuraf, qurbah, qurab ila akhirih. Ada tawazan yang sama. Boleh? Ghurfah, ghuraf, dumyah, dumah, duman. Kemudian yang keempat, ismul maf'ul min ghairi thulathi. Isim maf'ul bukan daripada 3 huruf. Mu'ta, 4 huruf. Mustafa, mustada'a, muntaqa, muntada. Wa nadhiruhu min as-sahih muhsan. Muhsan tu apa? Ahsana, semua sahih. Jadi muhsan isim maf'ul dia. Jadi kalau a'ta jadi mu'ta. Jadi mu'ta tu dikiaskan ke atas muhsan. Mukhtabar, mustafa, mustakdam, mustada'a. Faham tak? Adik. Ila akhirih. Jadi itu dia punya 4 wazan dia. Masdaru fa'il, kemudian atau wazan fi'al jamak kepada fi'lah, atau wazan fu'al jamak kepada fu'lah, itu ismul maf'ul selain daripada 4 huruf. Maksudnya asal itu fa'il yang belakang tu huruf illah lah. Contoh mustada'a, asalnya istada'a, yastada'i, isim maf'ul mustada'a. Mesti ada nazir. Apa nazir dia? Istakhdama, yastakhdimu, mustakhdamun. Bila ada nazir dia, okey lah. Salian al-manqus. Yang kedua ialah isim manqus. Jadi isim maqsur, simpulannya apa? Isim mu'rab yang belakangnya ada alif lazimah, al-huda, al-hawa. Kemudian ialah al-manqus. Wasmun mu'rabun akhiruhu ya'un lazimatun maqsurun ma qablaha. Isim mu'rab akhirnya ialah ya lazimah yang baris bawah barang sebelumnya, sebelum ya. Nahu al-qadi. Al-qadi ni isim mu'rab, akhirnya ya lazimah. Lepas tu sebelum ya tu ada dad. Huruf dad tu baris bawah. Tu maqsurun ma qablaha. Atau maksuru ma qablaha. Nahu al-qadi, al-hadi, ad-da'i, al-muhami. Muhami ni apa? Peguam Afi asnadi jadi peguam. Siapa jadi peguam? Aminhu qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam ayatiyanna 'ala al-qadi al-'adli. La ya'tiyanna 'ala al-qadi al-'adli yawm al-qiyamati sa'atun yatamanna annahu lam yaqdi baina isnaini fi tamratin qat.
Akan datang ke atas qadhi yang adil ni. Pada hari kiamat nanti, satu waktu yang dia berharap alangkah baiknya kalau dia tidak menghukumkan, menyelesaikan masalah dua orang yang bergaduh pada sebiji tamar. Walaupun ke atas sebiji tamar. Mungkin sebab hisab tu berat. Faham tak? Ni qadhi yang al-adil. Bayangkan kalau al-qadhi al-zalim. Lagi parok kan? Ala kulli hal al-qadhi tu. Itu al-ismu al-manqus. Walaysa minal manqusi al-af'alul makhtumatu bil ya'. Sama Syekh bagi tambih. Fa'al yang belakangnya huruf ya' itu bukan al-ismul mansus. Manqus sebab dia bukan isim. Nahu yahdi, yamshi, yaqdi, yuhami. Walal huruful makhtumatu bil ya'. Begitu juga huruf yang akhirnya huruf ya'. Itu juga bukan al-manqus. Nahu fi. Walal asma'ul mabniyah, isim mabni pun bukan. Sebab al-manqus isim mu'rab. Nahu alladhi. Walal dhamairu. Bukan juga dhamir. Sebab dhamir mabni. Nahu hi. Ataupun hiya wa nahuha. Kaifiyatu qiyas al-manqus. Kaifiyat cara qiyas isim manqus. Yuqasul manqusu min kulli fi'lin mu'tadil lam. Sebut diqiyaskan isim manqus daripada setiap fi'il yang lam dia tu mu'tal. Lam dia tu huruf illah. Fa'ala, lam tu huruf illah. Tapi ada syarat dia. Walahu nadhirun minas sahih. Macam tak juga. Mesti ada nadhir minas sahih. Multazimun fihi kasru ma qabla akhirih. Dan dia beriltizam sebelum akhirnya bagi bawah. Seperti isim fa'il. Nahu al-qadi, ad-da'i, wa nadhiru min as-sahih al-'abid, ar-raki', as-sajid ila ghairi dhalika. Boleh? Fi'il yang belakangnya qada yaqdi, da'a yad'u. Tapi dia punya sifatnya ad-da'i. Boleh? Syekh sebut kat sini, isim manqus dikiaskan daripada setiap fa'il yang belakangnya huruf illah. Da'a yad'u belakang huruf illah, qada yaqdi belakang huruf illah. Dalam masa sama dia ada nazir minas sahih. Nah. Hukum ya'il manqus, kemudian hukum ya'il manqus. Mudah ini. Idza tajarrada al-ismul manqus min al wal idafah hudhifat ya'uhu lafdhan wa khattan fi halati rafa' wal jar nahu ja'a qadin sallamtu ala qadin. Kalau isim manqus tidak ada alif lam dan juga tidak ada idafah, maknanya dia bukan mudhaf. Dia bukan apa? Dia bukan mudhaf. Maka ketika itu ya tu kita buang. Sudut sebutan kita buang, sudut lafaz pun kita sudut tulisan pun kita buang. Buang bila tu? Pada rafa' dan jar. Pada masuk kita isbatkan balik. Jadi ja'a qadin, tak ada alif lam. Maka qadin ya tu kita buang. Sallamtu ala qadin ya tu kita buang. Boleh? Sebab dia majrur. Fa kalimatu qadin al-ula fi mawdhi'i raf'in ala annaha fa'il. Ja'a qadin itulah. Wa thaniyah majruratun biharfil jar as-sabiqi laha ala. Rajatu ila ala kan? Ala qadin. Wa kiltal kalimataini qad tajarradat min al wal idafah lidha yajibu hadful ya. Boleh? Bila tidak ada alif lam kat depan dan dia tidak ada idafah, maknanya dia tu bukan mudhaf, maka wajib kita buang ya. Lepas tu syarat i'rab kat bawah tu. Tahu dah kan syarat i'rab? Bawah. I'rabul misalain ja'a qadin sallamtu ala qadin, dan nota kaki. Ja'a fi'l madhi mabni 'ala al-fath. قاضٍ فاعل مرفوع بالضمة المقدر على الياء المحذوفة وأصله قاضي. boleh? Boleh tak? Boleh. Kalau nak lebih rinci kena lerai satu-satu. Asalnya ja'a qadiyun. Qadiyun tu sebab ada nun belakang lah. Nun tu apa? Tanwin kan? Ja'a qadiyun.
Lepas tu yun tu susah sebut. Buang dhammah tu. Ja'a qadin. Ja'a qadin. Ya tu mati, nun belakang. Tanwin. Bertemu dua sakin. Kita buang ya tu. Jadi ja'a qadin. Ada nun belakang. Tanwin. Nun tu kita buang, kita ganti dengan baris. Ja'a qadin. Jadi asal usul ceritanya dia marfu'. Marfu' ada apa? Ada ya tu. Ja'a qadiyun. Sebab ada fa'il sama kan bawah tu lebih kurang. Majrur qadiyin. Sama macam tadi juga. Buang baris bawah tu sebab berat. Jadi ja'a qadin. Salam tu ala qadin. Buang ya jadi salam tu ala qadin. Lepas tu buang tanwin. Ganti dengan baris ja'a dah. Salam tu ala qadin. Ayuh. Aminhu qawlun Nabi sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatih. Setiap daripada kamu ni ra'in ke mereka dan mas'ul bertanggungjawab ala ra'iyatih di atas rakyatnya, jagaannya. Fa kalimatu ra'in asluha ra'iyun indama tujurridat atau tajarradat min atau tujurridat min al wal idafah hudifat al ya lianna fi mawdi' raf'in khabarun li mubtada'il ladhi qablaha. Kullukum ra'in. Ra'in itu khabar. Kullukum mubtada'. كما جاءت في موضع جر في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله سائل كل راع أما استرعاه حفظ أم ضيع. Allah Ta'ala akan bertanya lah setiap orang yang menjaga orang lain. Amma stara'ahu, apa yang dia jaga. Dia hafizah ataupun dia dayya'. Dia jaga sungguh ataupun dia cuai dalam perkara tersebut. فكلمة راء حذفت ياؤها لأن في موضع جر مضاف إليه فقد تجردت من ال والإضافة. أما في حالة النصب فثبتت الياء مطلقا نحو رأيت قاضيا رأيت القاضية ورأيت قاضي القضاة. Adapun ketika mansub maf'ulun bih, maka ada ya tu. Pertama sekali ada ya tu. Yang kedua ya tu bayatah. Tak? Sama ada dia nakirah atau ma'rifah. Jadi ra'aitu qadiyan tu nakirah. Ra'aitul qadiyah tu apa? Ma'rifah. Ra'aitu qadiyal qudah tu mudhaf. Jadi ya tu ada tak dibuang. Yang kedua dia bayatah. Tu kalau dia mansub. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام من ولي القضاء أو جئل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين. Barang siapa yang wali al-qada, apa? Bekerja sebagai qadi lah. Au ju'ila qadiyan, dijadikan, dilantik sebagai qadi bainan nas. Qadi antara manusia ataupun hakim lah. Qadi ini lebih pada hakim. Faqad dhubiha bighairi sikin, maka dia telah disembelih tanpa sikin. Tanpa apa? Tanpa pisau. Maksudnya apa? Ada azab. Ada azab. Mana susah. Akhirat nanti sedikit sebanyak ada kesusahan yang dia terpaksa hadap. Tak apalah, itu biarlah. Itu kena syarah hadis. Sabatat ya qadiyan. Sabatat ya qadiyan. Lianna maf'ulun bih mansubun. Kama annaha mujarradatun min al wal idafah. Jadi ya tu ada tak pada hadis tu? Ada. Au ju'ila qadiyan. Ja'alallahu qadiyan. Ada ya ada, lepas tu masuk molek ada bagi. Wa idza kana al-ismul manqus muqtarinan bi al wal awil idafah fa innal ya'a tathbutu ayyan kanat alamatul i'rab. Nahwu, benda tu. Nahwu, bukan nahwuka tu, nahwu. Kemudian saya sebut, bila mana isim manqus tu ada al ataupun idafah, maka ya tu sabit. Sabit tu pula dalam semua situasi. Ketika dia rafa' ke, nasab ke, jar ke. Itu ja'al qadi. Itu i'rab apa tu? Fa'il. Fa'il hukumnya marfu'. Ada tak? Ada ya tu. Ni nak bincang ya je. Baris tak bincang ni.
Dia baca ja'al qadiyya tu ada, tapi tak baca al-qadiyu. Kan? Itu dalam nahwu. Ja'al qadiyya tu ada. Salamtu ala qadil qudah. Qadil qudah ada ya juga. Tak buang lah. Boleh. Tak buang. Sebab apa? Dia tu idhafah, dia mudhaf. Aminhu qaulun Nabi SAW yud'a al-qadi al-adlu. Anak fa'il. Al-adlu sifat dia. Yawm al-qiyamah fayalqa min shiddatil hisab ma yatamanna lahu lam yaqdi bainal lisnain fi umrihi qat. Mana qadi yang adil pada hari kiamat akan diseru dan dia berdepan dengan hisab yang sangat apa? Sangat ketat. Yang menyebabkan dia berharap, anda kata aku hidup dulu, molek sangat kalau aku tak jadi qadi. Aku tak hukumkan antara manusia. Jadi beratlah tugas tu. Nah. Pula satu hukmil ya' fil manqus. Kesimpulan dia. Kesimpulan lah. Dah pening ni jadi kesimpulan lah. Mula jadi apa? Okey balik. Al-manqusu imma yakuna ma'rifatan aw nakirah. Tu je kesimpulan dia. Manqus ni sama ada ma'rifah ataupun nakirah. Fa in kana mu'arrafan sawa'un bi al aw al idhafah. Kalau dia ma'rifah sama ada disebabkan al ataupun idhafah. Qadil qudah tu ma'rifah ha? Dia apa yaksibul apa? Al-ma'rifah tu daripada al-qudah. Al-qudah tu ma'rifah, maka dia pun ma'rifah. Sabatat ya'uhu mutlaqa. Jadi kalau ma'rifah, ya tu ada. Tu je nak bincangnya. Baris tu, biarlah. Nak bincang ya tu ada. Ay fi halatir rafa' wal nasbi wal jar. Wa in kana nakiratan falau halatan. Kalau dia nakirah pula, maka ada dua keadaan. Sabatat fi, ay sabatat al-ya' tu. Fi halatin nasbi. Kalau nasab, ada ya. Ra'aitu qadiyan. Ra'aitu masyian. Lagi, ra'aitu sa'iyan wa hakadha. وتحذف أي الياء في حالتي الرفع والنصب جاء قاض سلمت على قاه دين كتبوان يا ثالثا الممدود والله أعلم بالصواب. Ke ada ayat datang lah? Tak datang kita sambung. Ada soalan? Mudah tak? Ni masail alfiyah ni dia letak ni. Ada dah? Kita sambung kemudian insya-Allah. Salisan al-mamdud. Esok tak ada kelas esok. Esok tak ada kelas. Esok Jumaat ah. Esok tak ada ah. Kita bertemu semula hari Rabu dah. Hari Senin lah, hari Senin tu nahwu. Asal nahwu, Abu Khamis Jumaat tu baca saraf. Tinggal lagi 6 bab je. Last bab 26. 27 tu latihan. So kita carilah satu kitab halus. Kita baca. InsyaAllah ta'ala. Itu raya lagi cuti pula. Tak? Khair insyaAllah. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.